Hari ini 31 hari bulan Mei 2025, hari terakhir bulan Mei. Semakan terkini menunjukkan belum lagi ada bayaran untuk SARA 2025 bagi bayaran bulan Jun. Jadi ini bermakna bayaran akan kekal pada 1 hari bulan Jun 2025 iaitu pada esok hari. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan bayaran untuk SARA 2025 bagi bayaran bulan Jun 2025, sebelum ini ada yang menunggu mengingatkan mungkin ada bayaran awal untuk Jun 2025 bagi SARA 2025. Malangnya sehingga ke hari ini 31 hari bulan Mei tiada bayaran dilakukan lagi ke dalam MyKad penerima-penerima yang berkelaikan untuk SARA 2025. Jadi bolehlah disimpulkan bahawa bayaran untuk bulan Jun kekal pada 1 hari bulan Jun 2025 iaitu pada esok hari. Mungkin tengah malam ini juga anda akan mula melihat amount tersebut muncul dalam MyKad anda, yang mana pada esok hari anda dah boleh gunakan di mana-mana pasaraya yang berhampiran dengan anda yang telah pun disenaraikan di mykasih.com.my untuk membeli barangan-barangan yang telah pun disenaraikan. Kepada mereka yang mungkin lagi masih keliru berkaitan dengan SARA 2025, Amy lihat ada juga komen-komen yang ditinggalkan masih lagi bertanya kenapa dia tidak layak. Apabila saya makan di mykasih.com.my menunjukkan tiada rekod dan sebagainya. Okay, harus diingatkan walaupun secara asasnya mereka yang lulus STR 2025 layak untuk SARA 2025, tapi ada satu kategori ini yang tidak layak, yang mana kategori dimaksudkan adalah bagi kategori bujang 21 ke 59 tahun yang tidak berada dalam IKASI yang disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar. Harus diingatkan, berada dalam IKASI sahaja tidak mencukupi, haruslah statusnya itu disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar, barulah layak untuk SARA 2025. Ini bagi kategori bujang 21 ke 59 tahun. Jadi ramai sebenarnya dalam kategori bujang ini, ada yang memang betul-betul bujang dan ada juga yang sebagai contoh janda ataupun balu, duda dan sebagainya yang tidak mempunyai tanggungan anak lagi. Bermakna tiada anak yang berumur 18 tahun dan ke bawah ataupun di atas 18 tahun, tetapi pelajar sepenuh masa IPT. Jadi kalau katakanlah balu, duda ataupun janda ini yang tidak mempunyai tanggungan anak ini berumur antara 21 ke 59 tahun, mereka ini sebenarnya kalau dilihat diluluskan STR 2025 atas kategori bujang 21 ke 59 tahun, jadi mereka ini juga terkesan dengan penerimaan SARA 2025, tidak layak untuk SARA 2025, kecuali kalau katakanlah seperti diberitahu sebentar tadi, mereka ini berada dalam IKASih yang disahkan statusnya sebagai miskin ataupun miskin tegar. Selain daripada itu, secara automatik kalau lulus STR 2025 bolehlah diperkatakan layak untuk SARA 2025. Seperti diberitahu sebentar tadi, semakan boleh dilakukan di mykasih.com.my ataupun anda juga boleh pergi ke bantuantunai.hasil.gov.my, log masuk ke dalam MySTR anda untuk lihat status ataupun kelayakan bagi SARA 2025. Kalau tertera di situ layak, bermakna anda layak. Kalau tertera di situ tidak layak, bermakna anda tidak layak, dan itu bermakna anda berada dalam kategori bujang 21 ke 59 tahun yang tidak berada dalam IKASI yang disahkan miskin ataupun miskin tegar. Dan persoalan yang ini juga banyak yang ingin terima lagi, masih ramai yang keliru, masih ramai yang takut, khawatir, mungkin ramai yang memomokkan, mereka mengatakan itu, ini dan begitu begini, yang mana berkaitan dengan baki dalam MyKad itu boleh dibawa ke hadapan ataupun tidak, sama ada boleh dikumpul 2-3 bulan sekali digunakan ataupun tidak. Jawapannya boleh. Anda boleh bawa baki-baki yang berada dalam MyKad anda itu ke bulan-bulan berikutnya, ataupun kalau bulan-bulan sebelum ini tak guna langsung, nak kumpulkan beberapa bulan barulah digunakan sekaligus, boleh juga berbuat demikian, asalkan anda gunakan amount dalam MyKad anda itu sebelum berakhirnya 31 Disember 2025 dah okey dah, tak perlu risau. Sekarang ini contoh nak masuk bulan Jun, nanti besok masuk amount bayaran untuk bulan Jun, nak simpan dahulu campur dengan bulan Julai, nanti nak simpan juga lagi campur sehingga bulan Ogos, mungkin nak gunakan pada pertengahan bulan Ogos nanti, boleh saja, tak jadi masalah, takkan diambil wang itu oleh kerajaan. Kalau anda tak gunakan berbulan-bulan, asalkan seperti dinyatakan sebentar tadi,
anda gunakan sebelum berakhirnya 31 Disember 2025. Dan sedikit peringatan kepada mereka yang masih lagi mengingatkan bayaran fasa ketiga STR 2025 bakal dilakukan sebelum perayaan Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Haji. Ada yang menceritakan memberitahu pada 2 hari bulan 3 hari bulan 4 dan sebagainya, yang mana tidak benar, sama sekali tidak ada bayaran awal dilakukan untuk fasa ketiga STR 2025 dan dijangkakan akan kekal sekitar bulan Ogos ataupun bulan September bayaran itu bakal dilakukan untuk fasa ketiga ini. Tidak ada bayaran fasa ketiga bakal dilakukan sebelum perayaan Hari Raya Haji ataupun perayaan Hari Raya Aidiladha. Kalau ada yang memberitahu anda berkaitan dengan perkara bahawa akan ada bayaran awal dan sebagainya, ini abaikan sahaja. Anda boleh semak silang di pautan rasmi di bantuantunai.hasil.gov.my. Segala-gala info terkini akan diletakkan di situ. Kalau ada bayaran awal akan ada tertera di situ informasinya untuk info anda di luar sana. Di platform-platform media sosial rasmi sebagai contoh Kementerian Kewangan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan juga berita-berita seperti Metro, TV3 dan sebagainya, semua akan menyiarkan informasi ini kerana bayaran untuk STR ini bolehlah diperkatakan agak besar topiknya. Kalau ada bayaran dilakukan akan diwar-warkan dengan sebesar-besarnya oleh semua media-media rasmi di negara kita ini. Jadi untuk info, untuk pengetahuan anda, tidak ada sekarang ini informasi tersebut, tidak ada memo dikeluarkan Kementerian Kewangan atau Lembaga Hasil Dalam Negeri berkaitan dengan bayaran awal untuk fasa ketiga STR 2025 ini. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.